mega lah untuk masjid kita. Jamal, kata tak ada pintu kat sini. Allahumma salli. Ada. The thing is this way. Asalnya memang kita nak buat pintu sana. Okay. Tapi bila kita orakkan perancangan untuk masalah jemaah, kita rasa yang lebih baik kita adakan pintu di sini yang lebih besar, lebih selesa dengan window yang sedia ada cantik ni kan So lagi baik lah. Okay, so jadi pintu kat sana lah. Yes, servis untuk jemaah kita. Haji Fatih, apa ni? Madam dengan Abang Jamal apa ni? Ada projek. Assalamualaikum. Abang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hal ni? Tutup sana, tutup sini. Nampak ada notis ni. Inilah pasal of pejabat kita yang baru. Ini yang kita cakap pasal untuk sediakan untuk jemaah kita. Kalau perlukan zakat lah, apa bantuan. Mudah-mudahan dengan adanya pejabat baru ni, kita dapat memberikan servis yang lebih baik lah untuk jemaah kita. Sebab sekarang ni kalau jemaah datang, dia jalan jauh macam mana. Jemaah kita pula lebih-lebih lagi yang zakat SD ni, mereka semua banyaknya yang kebanyakan yang tak sihat. Kurang upaya. Jalan dia pun kurang elok. Jadi jalan ke belakang tu jauh. Kalau kat sini mereka masuk aja, kita terus dapat serve mereka daripada sini. Senang, nak masuk pun boleh, tak nak masuk pun boleh. Kalau dekat belakang tu pejabat kita yang lama, tempat duduk pun maaf cakap tak ada lah cemen. Cemen, lagi satu ini lampu pun semua dah terang menerang, kipas semua baru. Itu yang saya perasan. Perlu infak untuk selesa jemaah-jemaah kita ni. Betul lah, itu yang anda perasan. Bulan Ramadan, malam-malam rasa macam siang hari tau. Alhamdulillah. Terang benderang. Rupanya ni Abang Jamal dengan Haji Fatih semua ada buat hal kat sini Alhamdulillah. Ini projek memang projek sangat mega lah untuk masjid kita. Namun kita sangat-sangat mengharapkan sokongan daripada jemaah untuk mengelolakan projek-projek seperti ni, lampu, kipas yang baru dan sekarang office ni. Ya Allah, mudah-mudahan jemaah kita bantulah kita. Harap begitulah. Amin. Jadi ongkos ini kita tak pernah stop. Kita tidak cari dulu baru buat. Kita rasa kita perlukan untuk jemaah, immediately kita buat. Kita rasa ada feedback daripada jemaah tentang lampu kita dah mula malap. Kita pun terus tukar semua bab-bab lampu. Kita dapat lihat dekat depan ni tak ada lagi wire-wire terjuntai. Betul. Dan dengar ada ni air tempat air baru dah. Tempat air baru ada. Kita ada water dispenser baru khusus untuk jemaah-jemaah kita yang kita sangat sayangi. Kita dah belikan baru untuk mereka, insya-Allah. Okey. Kam air apa tu sih? Projek baru kita buat penambahan perbaikan untuk jemaah kita. Ada relay untuk tetamu-tetamu Allah ni kan Yalah. Tegap ni Tegap. Ni dah habis bayar belum ni? InsyaAllah kita masih sangat-sangat mengumpulkan dana untuk ini projek-projek semua ni. InsyaAllah jemaah kita semua murah hati. InsyaAllah mereka akan berinfak untuk masjid kita, insyaAllah. Kita punya jemaah pun kata orang tu dah aging. Jadi ini semua adalah prasarana yang kita rasa perlu. Bukan luxury but more tu perlu. Nak naik senang, tarik aja. Kemarin dulu kena tarik ni pintu-pintu ni sekarang daripada bawah dah boleh. Wah, alhamdulillah. Dia bukan hanya di sini tau, CM. Kita akan ada untuk muslimah juga. InsyaAllah once kita dah adil dan saksama. Once siap nanti kita wawarkan lagi. Okay Ken, let's go. Ni tengok tempat air excited ni air. Okay, CM, ini yang water dispenser kita yang baru ni kita beli khusus untuk jemaah. InsyaAllah. Ni nak letak kat mana ni? Okey, ini khususnya untuk jemaah muslimah kita. Alhamdulillah. Ini kita maknanya kita menyahut saranan daripada actually from international punya request kita sustainability. Maknanya instead of using botol, kita encourage untuk bawa botol sendiri dan isi air instead of pakai air botol. Kalau semua orang pakai air botol habis juga. So masjid kita ada berapa banyak projek go green lah kira macam betul. Saving gaya mak saya. Okey, betul. Untuk sementara ni kita akan ada 2 full size water dispenser dan satu kita ada yang table setup punya. Tabletop setup water dispenser. So all in all kita ada 3 lah. Alhamdulillah. InsyaAllah saya akan usahakan, saya akan bercakap dengan kita punya muslimah dan menggalakkan mereka agar mereka semua bawa water bottle sendiri. Bring your own bottle. Betul. Jadi kita tak perlu lagi nak banyak-banyak wasted dengan cup semua tu kan InsyaAllah lah masjid kita selain daripada kita suruh mereka nanti bawa water bottle, kita pun sekarang dah tak gunakan plastik cup, dah tak gunakan
plastik. Kita dah banyak kurangkan. Dengar masjid ni salah satu masjid yang mengharamkan foam. Foam plate Sekarang yang kita pakai semuanya biodegradable utensils. Alhamdulillah. Good job. Thank you very much. Selain daripada kita memberi kesesiaan pada jemaah, kita juga bantu prihatin dengan keperluan dunia. We are together in line with. Correct. Yes. So alhamdulillah. So dia akan kat belakang lah. Yes. Okey, Kawasan muslimah lah. Okey. Kawasan muslimah kat belakang. Jadi dengan gitu saya bagi pihak Masjid Abdul Razak mengalu-alukan infak daripada antum untuk membantu kita dalam usaha kita untuk memakmurkan masjid kita, untuk menyediakan prasarana yang lebih selesa untuk jemaah kita, dan kita tak dapat lakukan ni tanpa bantuan antum. Jadi bagi pihak masjid kami mengalu-alukanlah infak daripada jemaah semua. Right. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.